Beliau lahir pada 1 September tahun 2013 di Kluang, Johor, sebuah bandar yang menjadi permulaan kepada kisah hidupnya. Namun sejak tahun 2016, keluarganya membawa langkah baharu ke Negeri Sembilan. Di sinilah sebuah lembaran kehidupan yang lebih besar terbuka, menjadi saksi kepada tawa dan air mata, kegagalan dan kejayaan, usaha dan impian yang perlahan-lahan dibina. Di sebalik langkah kecil seorang murid, tersimpan perjalanan besar yang penuh usaha, tekad dan kejayaan. Tahun demi tahun, dirinya membuktikan bahawa tiada batas untuk terus belajar, mencuba dan bersinar di pelbagai bidang. Perjalanan gemilangnya mula tertulis pada tahun 2024 apabila beliau menyertai kancil sains kompetisi di peringkat antarabangsa. Di pentas yang menghimpunkan ribuan peserta dari pelbagai negara, beliau menunjukkan keberanian untuk mencuba dan kemampuan untuk bersaing. Dalam tahun yang sama, bakatnya dalam seni pula terselah apabila pasukan nasyidnya mara hingga ke peringkat negeri, iaitu pertandingan Maharajan Al-Quran antara sekolah-sekolah. Ia membuktikan bahawa dirinya bukan sahaja cemerlang dalam akademik, tetapi juga berbakat dalam seni suara dan persembahan. Namun, kisah kejayaan itu tidak berhenti di situ. Tahun 2025 membuka lembaran baharu yang lebih besar, lebih mencabar dan lebih membanggakan. Ia bukan sekadar tahun penuh pertandingan, tetapi tahun yang menguji sejauh mana keberanian, ketekunan dan keyakinan dirinya untuk pergi lebih jauh daripada apa yang pernah dibayangkan. Dalam bidang STEAM, beliau melangkah setapak lagi ke hadapan. Setiap latihan, setiap projek robotik dan setiap kesilapan kecil yang diperbaiki menjadi batu loncatan yang membentuk kematangannya sebagai seorang inovator muda. Hingga akhirnya, segala usaha itu membawa beliau ke satu pentas yang begitu besar. Pertandingan Matatalab Dincibut Robotik di China, sebuah pertandingan antarabangsa yang menghimpunkan minda-minda paling cemerlang dari seluruh dunia. Di sinilah detik yang mengubah cara beliau melihat masa depan. Dari seorang murid yang gemar mencuba kepada seorang peserta antarabangsa yang membawa nama negara, beliau telah membuktikan satu perkara, bahawa tiada impian yang terlalu besar jika seseorang berani melangkah. Di sebalik dunia STEM yang mencabar, minatnya dalam kesenian tidak pernah padam. Beliau memperolehi muzik dengan penuh disiplin sehingga berjaya di pentas pertandingan rekorder peringkat negeri. Sebuah kejayaan yang memerlukan ketepatan teknik dan kawalan muzik yang tinggi. Orang yang selalu memberi saya inspirasi ialah ibu bapa dan guru saya. Mereka sentiasa memberi galakan, membantu bila saya susah dan mengingatkan saya supaya sentiasa berdisiplin. Terima kasih ibu, terima kasih abah. Pesanan saya kepada rakan-rakan yang lain, jangan takut untuk mencuba sesuatu perkara yang baru. Walaupun kita pernah gagal, itu bukan penamat. Bangun semula, berusaha lagi dan percaya bahawa kita semua boleh berjaya. Inilah kisah seorang tokoh muda yang bukan sahaja mewakili sekolahnya, tetapi mengharumkan nama negeri dan negara. Dan perjalanan ini masih jauh. Kerana bagi dirinya, setiap kejayaan bukanlah noktah, tetapi permulaan kepada impian yang lebih tinggi. Dengan cita-cita untuk menjadi seorang jurutera penerbangan, beliau terus berusaha gigih untuk mencapai impian tersebut. Semangat, keterampilan diri dan pencapaian yang dimiliki menjadikan beliau layak diberi pengiktirafan sebagai salah satu tokoh terbilang putera Sekolah Kebangsaan Taman Seri Pagi tahun 2025. Sekalung tahniah diucapkan kepada Alif Adrian Ben Adril atas kecemerlangan yang membanggakan sekolah.